بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli bin Haji Ahmad selaku guru Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita dapat merenungkan sedikit sebanyak tentang di akhir bulan Ramadan yang kita hadapi pada tahun ini. Maka pada petang ini saya akan cerita ataupun memberi peringatan sedikit sebanyak tentang hikmat tasyri' zakatul fitr. Rahsia kita keluarkan zakat fitrah. Jadi setiap orang Islam ni diwajib ke atas setiap orang Muslim, sama ada lelaki dan perempuan, sama ada kecil ataupun besar, semua tu panggil wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita sebut zakat ni dua jenis lah. Jadi satunya jenis zakat panggil zakat mali, zakat harta. Mana orang yang mempunyai harta, sama ada harta ikut sahaja lah, dengan harta dia ataupun perniagaan dia, sampai nisab dia, sampai zakat dia keluar zakat. Jadi kita kena wajib keluar zakat. Kalau ini orang kita tak ambil usaha sangat juga. Sebenarnya harta tu harta yang sampai zakat, sampai nisab dia panggil, kena keluar zakat. Kalau kita tak keluar zakat, maka kita makan harta orang lah. Harta kita ni ada juga hak kepada yang lain. Iaitu yang dinamakan asnaf lapar lah. Lapar gulungan yang berhak mereka itu makan, boleh terima. Kita nak cakap ininya panggil zakat fitrah, panggil zakat badani. Apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala suruh keluarkan zakat fitrah? Yang diantaranya supaya nak membersihkan bagi seseorang yang berpuasa. Nak membersihkan seorang yang puasa, kerana orang yang puasa ni, orang yang puasa ni dia panggil nak kata bersih. Bersih dari mana? Bersih daripada hidup kata tutur kata, daripada perbuatan semua, daripada percakapan semua tu. Nak jaga perbuatan kita, nak jaga daripada percakapan kita, daripada perkara-perkara yang tidak betul dengan agama, dengan itu ada cacat lah puasa kita tu. Begitu juga supaya kalau kita banding kata supaya dengan semaya lah. Semaya kita nak jadi bersih, nak ingat pada Allah Ta'ala sejak daripada awal semaya sampai sudah semaya tu.
kadang-kadang semaya kita pun mari kata dah dok khoya kata begitu juga puasa kita pun dalam hari kita puasa ni kadang-kadang dok kecek hak orang dari segi mulut dan perbuatan apa tu juga. Ini setengah daripadanya untuk nak membersihkan. Mana keluarkan zakat, kita keluar zakat ni untuk nak membersihkan seseorang yang puasa. Nah, tentu sekali orang yang puasa tu ada kekurangan. Supaya nak tapung apa-apa yang dikurang. Kekurangan ke atas orang yang puasa tu, maka kita keluar zakat fitrah ni supaya nak menapungkan. Dan di antaranya juga nak mengenyangkan bagi orang miskin. Nah, kalau orang miskin ni setengah daripadanya dia tak boleh rasa lah supaya orang yang kaya. Orang kaya ni hidup mewah, mewah segala-galanya. Adapun orang miskin tak boleh rasa kenikmatan bagi seperti orang yang kaya. Jadi setengah daripadanya keluarkan zakat ni, dan zakat fitrah ni untuk nak mengenyangkan, mudah-mudahan katalah gitulah bagi orang miskin. Nak meriakan, nak meriakan. Jadi yang mana orang miskin ni selalu kekurangan cukup lah. Dan di antaranya sebagai nak syukur kepada Allah Ta'ala, menyempurnakan puasa. Untuk nak syukur kepada Allah Ta'ala. Dan tidak lainnya ialah untuk nak membersihkan badan. Untuk nak membersihkan badan. Sebab tu kita panggil zakat fitrah ni zakat bagi badan. Ada pun zakat satu laginya zakat harta. Dan nak membersihkan harta kita. Zakat fitrah ni kata setengah daripada orang ahli ilm, dia kata zakat fitrah ni dia berbanding seperti kita sujud sejadah. Sujud sahwi dia panggil. Kalau kita semaya, kita tinggal satu-satu rukun, kena sujud lah. Sujud sebagai tadi paksa lah tu, wajib kena sujud supaya nak tinggal apa yang kita tinggal, apa yang kita terlupa. Begitu juga kita keluarkan zakat fitrah ni supaya nak sempurnakan puasa. Supaya nak menyempurnakan puasa kita. Begitu juga kita sujud sahwi supaya nak menyempurnakan sembahyang kita. Itulah bandingnya. Mudah-mudah. Hal itu pentinglah. Pentinglah. Zakat fitrah ni bila difardukan, dia kata difardu zakat fitrah ni tahun yang kedua. Pada tahun yang sama difardu oleh Allah Ta'ala akan puasa Ramadan. Sama setahun tu lah. Allah Ta'ala fardu puasa pada tahun yang kedua hijrah. Begitu juga fardu zakat fitrah pada tahun yang kedua daripada hijrah itu juga. Dan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu zakat fitrah ni fardukan zakat fitrah. Itulah di antara rahsia-rahsia yang kita setiap orang Muslim, setiap orang Muslim kena keluar zakat fitrah. Yang mana kita sama-sama tahu kata zakat fitrah ini
diwajibkan ke atas setiap orang Muslim. Setiap orang Muslim. Waktu mana kita nak keluar zakat fitrah ni? Zakat fitrah ni boleh keluar waktu dianya sejak daripada puasa tu kita boleh keluar zakat fitrah dah. Tapi yang lebih afdalnya, waktu yang lebih afdalnya ialah sebelum daripada kita semaya raya. Sebelum daripada nak semaya raya, malam tu lah. Kerana semaya raya dia habis, kita mula pada hari esok tu. Jadi malam tu molek lah, waktu afdal lah. Sebenarnya waktu dia mula puasa tu boleh dah. Mula puasa tu boleh dah. Jadi mengikut zakat fitrah yang ditetap oleh Majlis Ulama Islam Wilayah Narativa, kita boleh keluar dua cara, sama ada dengan cara duit ataupun boleh kita keluar dengan cara beras. Duit pun boleh, beras pun boleh. Jadi kalau beras tu berapa? Kalau beras tu kita suka beras, timbang beras tu dengan kilonya 2 kilo 7 gram. 2 kilo 7 gram. Jadi pihak Majlis Ulama Islam nilai tak harga dengan 2 kilo 7 gram ni sama dengan duit mana kita boleh beli duitnya 60 kop. 60 kop. Jadi kalau kita nak keluar dengan duit selalu pun tak apa juga. Dengan beras pun tak apa. Tapi kata setengah ulama kata kalau dengan duit tu lebih molek. Kerana aslah bagi orang fakir ataupun miskin, bagi orang yang terima, lebih mudah, lebih maslahat kepada orang yang timun, ataupun lebih maslahat juga kepada orang yang bui. Orang yang bui tu mudah lah. Cabut duit kata ini, duit 60 kok ni ganti daripada beras yang wajib ke atas aku, bagi diri aku. Kalau kita tadi kerana Allah Ta'ala. Kalau beras tak apalah, ini beras segatai. Jadi segatai sini sebagai kita ayat tadi nilai dengan kilo kitanya 2 kilo 7 gram. Begitulah, tak sadar tanya buat muskilah apalah. Jadi sudah sepakat dah antara pihak majlis pun begitu juga. Kita boleh keluar zakat sama ada dengan rupa duit ataupun dengan rupa beras. Bahkan sebagaimana saya kata tadi, lebih tu duit tu lebih aslah lagi, lebih senang lagi kedua-dua pihaknya. Bahkan kalau jadi beras tu nak jadi rugi pun ada kepada orang yang terima. Kerana dia terima beras, kalau dia nak jual beras, nak pergi jual beras dengan harga 60 tak laku. Mudah-mudah kan bercampur lagi. Kalau terima beras tu mari orang ni beri beras je, beras lain, beras jenis lain, tu pun beras jenis lain pula. Campur-campur jadi campur beras, jadi buat jadi harga murah. Walau harga tu low pun, walau tak campur pun, kita nak jual dengan harga 60 dengan 2 kilo 7 gram tu orang tak ambil. Jadi rugilah kepada orang yang terima. Sebab tu kita kata lebih aslahnya bukan nak suruh keluar duit. Kerana keluar duit tu tak ada apa dah. Ulama kata boleh, jadi boleh kita jalan lah. Itu pakat sama nampak tadi. InsyaAllah ta'ala
sejak daripada sekarang lah ni kalau kita keluar tu molek kerana apa panggil siapa dapat beria. Jadi orang susah pun dia boleh mula terima dah bantuan hak kita tak boleh makan dah. Zakat ni kita nak makan tak boleh dah. Hak kepada orang fakir miskin, fuqara masakin, amilin, wal muallaf, semua tu kata mereka yang disentuh oleh yang sebut di dalam Al-Quran yang berhak makan, yang boleh menerima zakat fitrah. Kita tengoklah ahli-ahli kampung kita yang sepatut orang susah, yang sepatut kata dia boleh terima zakat fitrah kita ini, kita beri kepada mereka tu lebih baik. Kita tak usah ingatlah beras kata sekali setahun ni dia ingat lagi ke orang tu, ke orang ni. Kita ingat kata orang yang lebih berhak itulah apa panggil aula kita bagi, lebih utama kita bagi. Kita tak usah ingat orang tu tolong kita, orang ni ingat dia. Ingat tu molek, tapi kalau dia ada berhak, kalau dia tidak berhak tak boleh lah. Kita beri hal lain dengan niat sedekah lah. Tak usah zakat jadi zakat, kerana zakat untuk nak membersihkan diri kita. Lain daripada kita sedekah. Sedekah boleh berlaku. Sedekah ni kita boleh berlaku, orang kaya pun boleh. Kita nak sedekah hak kita. Bukan dia makan atas rasa fakir miskin. Kita sedekah. Zakat lain. Zakat hak wajib bagi kita keluar. Nak keluar pula pun keluar kepada orang yang tertentu yang disebut di dalam Al-Quran. Dia panggil asnaf lapar lah. Begitulah pesannya sikit sebanyak untuk petang ini. Oleh kerana minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita. Selepas pada ini sama-sama kita dapat raya, insya-Allah taala. Maka setakat ini salah silap untuk petang ini sebagai kita buat renungan bersama. Maka setakat ini saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.